soalan yang pertama saya tujukan kepada Yang Berhormat Ustaz Nasruddin Hassan berkaitan dengan pindaan rang Undang-Undang 355. Kita melihat begitu banyak polemik dalam negara kita. Ramai di kalangan rakyat Malaysia sendiri yang sebenarnya tidak mengetahui latar belakang di sebalik pindaan rang undang-undang ini, dan mungkin kita minta kepada Fadil Ustaz untuk memberikan latar belakang tentang pindaan ini dan juga apakah signifikan pindaan ini untuk umat Islam dalam negara kita. Falyatafadhal ma'jura mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Imran Al-Urdun, tak boleh panggil Al-Marizi lagi, selaku moderator kita pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mak Cina, selaku panel kita pada malam ini, dan seterusnya kepada semua warga kerja fikrah.com. Ikhwah dan akhwat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat pada sejarah ataupun kronologi latar belakang apa yang disebut sebagai Akta 355, ialah suatu akta yang telah pun dibuat oleh Parlimen pada Mac 1965 yang lalu. Tanggal 3 Mac 1965, yang telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat bagi bacaan kali kedua oleh Menteri Tanah dan Galian Yang Berhormat Cik Abdul Rahman bin Yaakob pada waktu itu. Dan ahli Dewan Rakyat yang pertama yang turut mengambil bahagian membahaskan rang undang-undang ini pada hari tersebut ialah Yang Berhormat Encik Muhammad Asri Haji Muda daripada Pasir Putih, yang pada waktu itu beliau telah menyatakan bahawa had hukuman dalam rang undang-undang ini bukan saja suatu yang mutlak, bukanlah suatu yang mutlak dan boleh dipinda dari masa ke semasa mengikut kepentingan tertentu.
Dan selain daripada beliau, seorang lagi yang berhormat iaitu Encik Muhammad Yusuf bin Mahmud daripada Temerloh, MP Temerloh pada waktu itu, bukan sekarang, yang mana mempertikaikan bagaimana kedudukan Islam sebagai agama rasmi yang telah tunduk kepada undang-undang tertinggi negara pada waktu itu. Dan ini bermakna undang-undang Islam terpaksa akur dengan ketinggian undang-undang negara. Padahal perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Jadi kontradiksi ini menyebabkan syariah yang hendak diperjuangkan itu terpaksa disesuaikan dengan konteks negara. Itu dibahas oleh MP Temerloh pada waktu itu. Dan turut serta dalam perbahasan tersebut ialah Yang Berhormat Encik Wan Abdul Kadir bin Ismail. Ini adalah pada peringkat pertama perbahasan sewaktu Akta 355 ini digubal tanggal Mac 1965 yang lalu, di mana Encik Wan Abdul Kadir Ismail ini meminta supaya penggubalan rang undang-undang ini yang disebut sebagai satu langkah ke hadapan untuk memajukan keadilan Islam ataupun keadilan syariah di negeri-negeri seluruh negara kita Malaysia. Malah beliau turut mengimpikan supaya penggubalan rang undang-undang ini merintis jalan ke arah pelarasan seluruh undang-undang syariah di negeri-negeri kita Malaysia. Ini saya ambil daripada Hansard Parlimen, rekod sejarah yang ada pada Parlimen. Dan beliau turut mencadangkan supaya isu pertikaian, dualisme ataupun dualisme perundangan dan juga juridiksi ataupun dua sistem yang berbeza antara sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan yang bukan Islam ataupun undang-undang syariah dengan undang-undang sivil. Dia minta supaya pertikaian dualisme ini dapat dikaji dengan segera dan lebih teliti. Ini pada rakaman ataupun catatan Hansard Parlimen. Dan rang undang-undang yang telah dibentang pada tahun 1965 itu telah pun digubal dan kemudiannya digazet pada tahun 1965 pada tanggal 1 April. 1 April digazet dan dijadikan satu undang-undang. Jadi akta ini pada waktu itu hanya mengalami ataupun mengandungi 3 seksyen saja. Iaitu seksyen yang pertama berkenaan dengan tajuk, ringkas dan juga pemakaian, dan seksyen yang kedua mengenai poin utama iaitu bidang kuasa mahkamah syariah, dan yang terakhir seksyen 3 iaitu berkenaan dengan pengesahan. Jadi fokus yang kita nak beri di sini ialah berkenaan dengan seksyen yang kedua, yang mana ia menyatakan bahawa mahkamah syariah yang telah ditubuhkan di suatu negeri diberi bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM1,000. Ini yang mereka awal tahun 65. Tak melebihi RM1,000 dan denda tidak melebihi 6 bulan. Ini saja bidang kuasa mahkamah syariah pada seksyen 2 pada waktu itu. Kemudiannya hampir 20 tahun kemudian, Akta 355 ni dipinda buat kali yang pertama pada tanggal 10 Oktober 1984. 1984. Dengan bacaan kali kedua di Dewan Rakyat Penggal kedua Parlimen yang ke-6. Hampir 20 tahun kemudiannya. Daripada tahun 65 ke tahun 84. Dan usul pindaan ini telah dibacakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Dr. Muhammad Yusuf Noh ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Yusuf Noh. Yang mana beliau telah menyatakan di Dewan Rakyat bahawa inilah masa yang terbaik untuk memberi lebih kuasa kepada mahkamah syariah dengan mengenakan hukuman 5 kali ganda lebih daripada apa yang sedia ada,
iaitu penjara tidak lebih daripada 3 tahun dan denda tidak lebih daripada tidak lebih daripada RM5,000 dan sebat tidak lebih daripada 6 kali rotan, ataupun lebih dikenali sebagai hukuman 356. Akta 355, bidang kuasa 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Dan apa yang menarik, waktu pindaan tahun 1984, antara yang turut berbahas dalam pindaan tersebut ialah almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat selaku ahli parlimen Pangkalan Cepa pada waktu itu. Dia berbahas pada tanggal 11 Oktober tahun 1984. Dan beliau menyebut, antara apa yang beliau sebut ialah pindaan-pindaan seperti ini diharap tidak hanya setakat membawa taraf mahkamah syariah itu standing dengan mahkamah-mahkamah sivil, tetapi pindaan itu hendaklah boleh menyatukan dua jenis kehakiman yang sedang berjalan dalam negara kita untuk menjadi satu corak kehakiman sahaja, iaitu syariatullah. Ini permintaan ataupun kenyataan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat almarhum dalam perbahasan beliau. Dan akhirnya Akta 355 ni dengan pindaan 1984 telah digezet dan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun 1985. Itu kali yang pertama, pindaan kali yang pertama. Akta ni dibuat pada tahun 1965, tanggal 3 hari bulan Mac. Kemudian dipinda buat kali yang pertama pada 1984, iaitu pada tanggal 10 Oktober. Dan kali yang kedua, pindaan kali yang kedua ialah pada tanggal 24 Mac 1989. Pindaan kali kedua ini pada penggal ketiga Parlimen ke-7, yang mana ianya diusulkan oleh Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Tuan Osman Abdul ataupun Datuk Osman Abdul, di mana dia ni tak menyentuh soal bidang kuasa mahkamah syariah, hanya sekadar untuk meluaskan bidang kuasa tersebut ke negeri-negeri yang belum dicakupi, iaitu Sabah dan Sarawak. Sebelum daripada itu, undang-undang ini hanya berkuat kuasa di negeri-negeri di Semenanjung. Tetapi dengan pindaan 24 Mac 1989, dia tak ganggu bidang kuasa, masih kekal 356, tetapi diperluaskan kepada negeri Sabah dan Sarawak. Dan Akta 355 selepas itu akhirnya dipakai di seluruh negara. Apa yang paling penting dalam tiga poin itu, iaitu kali pertama Akta 355 digubal di Parlimen tahun 65, kemudian kali pertama dipinda iaitu pada tahun 1984, kali kedua dipinda pada tahun 1989. Ketiga-tiga ini tak mengalami sebarang masalah, dibahas dengan baik dan penglibatannya hanya dari kalangan ahli parlimen Muslim, dan tidak ada bantahan dan tidak ada bangkangan daripada mana-mana pihak ahli parlimen pada waktu itu. Dilulus dengan baik, dan ini satu rekod sejarah lah. Dan ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah akhirnya pada tahun 2016 tahun ini, tanggal 26 Mei yang lalu, sejarah tercipta dengan pindaan cadangan ataupun usul pindaan Akta 355 buat kali yang ketiga. Kali yang pertama berkait dengan bidang kuasa, kali yang kedua memperluaskan bidang kuasa mahkamah syariah itu ke negeri-negeri yang belum ditetapkan, iaitu Sabah dan Sarawak. Dan kali yang ketiga ni ialah sekali lagi untuk pindaan yang berkait dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Sama ada kita nak sebut kali ketiga mengikut aturan 84, 89, 2016, ataupun kita sebut kali kedua iaitu 84 dan 2016 tanpa memasukkan tahun 89. Sebab 89 dia tak ubah bidang kuasa, dia hanya meluaskan penguatkuasaannya ke negeri-negeri
yang belum ditetapkan, iaitu Sabah dan Sarawak. Jadi kalau saudara dengar ada orang kata 2016 pindaan kali kedua, itu pun betul. Tapi kalau saya nak sebut pindaan kali ketiga pun betul, mengikut apa yang telah saya sebutkan tadi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, kali yang ketiga ini ianya dibentang pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Ahli Parlimen Marang Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Yang mana menariknya ialah pindaan sebelum daripadanya datang daripada pihak kerajaan. Usul cadangan pindaan itu datang daripada pihak kerajaan. Tetapi kali ini dia datang daripada pihak pembangkang yang dikenali sebagai rang undang-undang ahli persendirian ataupun Private Members Bill yang dibawa oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku Ahli Parlimen Marang. Rentetan peristiwanya ialah pada tahun 2014 bulan Mac, iaitu pada mesyuarat yang pertama penggal yang kedua Parlimen ke-13, sewaktu membahas ucap titah diraja, sahabat saya yang berhormat Ahli Parlimen Pasimas Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Nik Abdul Aziz telah bangun untuk membahas ucap titah diraja. Dalam perbahasan itu beliau ada bertanya kepada pihak kerajaan mengenai status enactment Kanun Jenayah Syariah di negeri Kelantan. Apa sikap kerajaan Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang terhadap enactment Kanun Jenayah Syariah negeri Kelantan yang telah pun diluluskan sejak tahun 1993 yang lalu, hanging sampai sekarang. Lalu apabila persoalan itu dikemukakan daripada ucapan yang panjang Yang Berhormat Ustaz Nik Muhammad Abduh, maka sampai giliran menjawab, dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Jamil Khair yang bertanggungjawab menjaga agama. Ringkas saya sebut, dia menyebut antara ucapannya ialah, jika sekiranya pihak Kelantan serius untuk melaksanakan enactment Kanun Jenayah Syariah, maka mengikut peraturan Dewan, mengikut peraturan Parlimen, maka bolehlah mana-mana ahli Parlimen bukan kerajaan untuk mengemukakan rang undang-undang persendirian ke Parlimen bagi membolehkan undang-undang itu dilaksanakan. Dan dia memberi jaminan, ini saya masih ingat lagi, dia beri jaminan bahawa kami daripada ahli-ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional bersedia untuk memberi sokongan. Sebagaimana tuan-tuan tahu, dia kata di Dewan Undangan Negeri sewaktu ianya dibentang, ianya digubal enactment Kanun Jenayah Syariah 2 ini, maka ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang iaitu UMNO dan Barisan Nasional di negeri Kelantan bersedia dan memberi sokongan yang padu kepada enactment Kanun Jenayah Syariah. Ini antara ucapan dia. Jadi hasil daripada ucapan itu, kita anggap ini sebagai lampu hijau daripada pihak kerajaan. Sebab kita sekian lama menanti apabila diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri di Kelantan tahun 93. Kita nak laksana tak boleh sebab ada kekangan. Kekangan undang-undang, kekangan perlembagaan, kekangan politik. Antaranya ialah tekanan yang datang langsung daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir, yang menggesa supaya Kelantan jangan melaksanakan enactment Kanun Jenayah Syariah ini, jika tidak mereka akan ambil tindakan kepada Kelantan. Lalu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat pada waktu itu mengambil sikap kita hold dulu dengan meletakkan satu analogi, kita bagaikan berada di jalan raya. Apabila terserempak dengan traffic light, maka kita kena berhenti kalau lampunya merah. Jadi sekarang lampu merah kita kena berhenti. Jangan kita langgar lampu merah, berisiko. Tetapi berhenti, jangan matikan enjin. Ini kaedah dia. Tak ada orang berhenti di traffic light, dia matikan enjin. Dia sekadar menghentikan
kenderaan untuk menanti lampu hijau. Apabila lampu hijau, dia akan meneruskan perjalanan. Ini antara analogi yang dibuat oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Jadi kita tunggu, kita berhenti kerana lampu merah. Cuma terlalu lama sangat, 20 tahun lebih kita berhenti. Lepas tambah minyak, lepas tambah minyak, lampu tak hijau-hijau. Sehinggalah pada tanggal 2014 Mac, tiba-tiba Datuk Seri Jamil kata, sila bawa rang undang-undang persendirian ke Parlimen. Jadi kami sifatkan ini sebagai lampu hijau. Lalu kita balik, kita bincang. Di peringkat negeri Kelantan kita bincang, di peringkat parti pun kita bincang. Akhirnya kita tubuh satu jawatan kuasa teknikal dan kita buat satu pertemuan ataupun satu mesyuarat dengan pihak jawatan kuasa teknikal, pihak kerajaan pula, bagi nak mengesahkan proses membentangkan Private Members Bill ke Parlimen. Asalnya begitu ceritanya, bagi membolehkan enactment kanun dan syariah itu dapat dilaksanakan. Maka panjanglah perbincangan itu, sukar untuk saya perincikan dalam waktu yang singkat pada malam ini. Ada peringkat awal kita fikir nak bentang ataupun nak pindah perkara 76A, kemudian ada yang cadang cukup memadai dengan Akta 355, dan oleh kerana begitu akhirnya kita putuskan kita pindah Akta 35 sahaja. Kita pindah Akta 355 sahaja. Sebab masih lagi banyak kekangan-kekangan tertentu yang terpaksa kita hadapi. Lalu kita mengambil kaedah ma la yudriku kulluh wa la tatruku kulluh. Kalau kamu tak mampu nak buat semua, maka kamu jangan tinggalkan semua. Jadi kita tak mampu nak melaksanakan keseluruhan enactment kanun jenayah syariah itu kerana kekangan-kekangan dan halangan-halangan itu, maka kita mengambil keputusan tak mengapalah, kita buat apa yang boleh kita lakukan, kita buat apa yang boleh kita mampu lakukan, iaitu dengan meminda Akta 355, dan pindaan Akta 355 ni hanya memerlukan sokongan simple majority daripada ahli parlimen. Simple majority, tak perlu kepada two-third majority. Dan oleh kerana itu kita ada peluang untuk memastikan ianya dapat dipinda dan diluluskan di parlimen. Dengan sebab itulah kita telah menghantar, ni latar belakang kronologinya, kita telah menghantar permohonan ataupun kita submit proposal kita untuk membentangkan usul persendirian ataupun rang undang-undang persendirian ahli parlimen bukan kerajaan ini. Yang pertama kita hantar ialah pada 18 Mac tahun 2015. Kali pertama kita hantar, dan alhamdulillah usul ini ataupun rang undang-undang persendirian ini telah pun masuk dalam order paper parlimen ataupun aturan urusan mesyuarat parlimen pada tanggal 7 April 2015. Tapi masa tu dia duduk nombor 24, saya masih ingat lagi. Duduk nombor 24. Mula-mula kita submit pada 18 Mac, kemudian diterima pada 7 April, naik dalam aturan urusan mesyuarat, duduk nombor 24. Kaedah di parlimen ialah mendahulukan urusan kerajaan. Maknanya bil-bil kerajaan akan didahulukan oleh pihak parlimen. Jadi kalau kita nombor 24 memang payahlah, sebab biasanya usul ataupun pindaan akta gubal undang-undang di parlimen ni dia makan masa. Satu akta kadang-kadang sampai 4 hari, 5 hari. Jadi kalau persidangan hanya sebulan, 2 bulan, saya kira mungkin sekadar 6, 7 atau 8 akta saja yang sempat dibahas oleh parlimen. Jadi kalau duduk nombor 24, orang Terengganu kata gelak gambar lah. Memang tak nampak lah dianya boleh dibentangkan. Okay, itu satu. Kemudian oleh kerana sampai habis sidang parlimen tak sampai nombor 24, berhenti kat nombor 5, nombor 6, nombor 7 begitu saja. Akhirnya kita submit sekali lagi untuk persidangan berikutnya, iaitu pada Mei 2015 untuk persidangan berikutnya, iaitu pada Julai 2015. Kita submit pada Mei 2015, 2 minggu sebelum persidangan berlangsung, kena hantar notis untuk memasukkan rang undang-undang persendirian itu. Alhamdulillah naik pada tanggal 2 Julai tahun 2015, kali kedua. Tetapi duduk nombor 28. Hak tadi nombor 24, ni duduk nombor 28 pula. Jadi maaf,
Bulan 5. Bukan dalam sekitar, saya tak ingat dengan tepat tarikh sekejap. Maaf, 17 Jun. 17 Jun tahun 2015. Naik nombor 28. Pada tanggal 17 Jun 2015. Kita submit bulan 5. Kemudian pada 17 Jun 2015, dia naik dalam aturan urusan mesyuarat, tapi duduk nombor 28. Jadi masa tu memang kita tunggu perbahasan. Bukan saja jauh lagi nak sampai nombor 28, kita dikejutkan pula dengan satu peristiwa. Pada tanggal 2 Julai tengah-tengah tu, ada pihak saman Tok Guru, yang mana pihak pendaftar mahkamah pada tanggal 2 Julai 2015 ini telah mengarahkan 5 tokoh, termasuk Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku pembawa usul ke Parlimen, kemudian Tan Sri Pandeka Amin selaku Speaker Dewan Rakyat, kemudian 3 lagi ialah 2 orang timbalan Speaker dan seorang setiausaha Parlimen, Datuk Rosmi Hamzah. Kelima-lima ni diminta memfailkan affidavit mereka setelah terdapat pihak tertentu yang memfailkan injunksi mahkamah menghentikan pembentangan rang undang-undang ataupun pembentangan pindaan Akta 355 di Dewan Rakyat. Dan saya masih ingat lagi antara nama-nama yang memang tak boleh kita lupalah, orang yang failkan injunsi mahkamah ini untuk mengambil keputusan mahkamah menghalang pembentangan pindaan Akta 355 di Parlimen, ialah yang pertama Mansur Saad, yang kedua Azira Aziz, yang ketiga Hazwani Jamaluddin, dan yang keempat Hasbima Putra Abu Bakar. Jadi 4 orang ni dia failkan di mahkamah untuk menghalang. Dan salah seorang daripada lawyer mereka, kalau saudara masih ingat dalam video yang viral masa wacana pindaan Akta 355 di Sinar Harian tempoh hari, seorang wanita yang bernama Siti Kasim. Ini salah seorang daripada lawyer mereka. Baik, tu boleh kita gambarlah macam mana rupa wajahnya. Baik. Jadi alhamdulillah kes ini bermula daripada Julai sampailah 9 November 2015. Alhamdulillah pihak mahkamah telah memberikan kemenangan kepada pihak defendant dan menolak saman yang difailkan oleh mereka dengan membuat keputusan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berhak untuk membawa rang undang-undang persendirian bagi maksud meminda Akta 355 di Parlimen. Itu kerana tidak bertentangan dengan peraturan Parlimen dan seumpamanya, dan mereka tidak ada local standby untuk menghalang. Baik, akhirnya ahli Parlimen Marang telah pun dibenarkan untuk mengemukakan dan membaca usul pindaan terhadap rang undang-undang Akta 355 di Dewan Rakyat pada 26 Mei tahun 2016. Baik, saudara yang dihormati sekalian, sikit lagi setelah saya buat sedikit kronologi begitu, kita nak tahu apa sebenarnya kandungan pindaan. Dan ini memang soalan umum lah. Orang akan tanya, apa sebenarnya yang nak dipinda tu? Apa yang Tok Guru nak pinda ni apa? Baik, ringkas ni saya nak sebut. Usul pindaan tersebut dia fokus kepada Seksyen 2. Seksyen 2 Akta 355. Yang mana Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru dia pinda sikit dengan tambahan Seksyen 2A. Dia pinda sikit yang Seksyen 2 tu, kemudian dia tambah 2A. Saya baca dia punya nas pindaan dia. Mahkamah Syariah ni Seksyen 2 Akta 355 yang kita nak pinda. Mahkamah Syariah akan mempunyai kuasa ke atas seseorang penganut agama Islam, dan di dalam hal-hal kesalahan di bawah perkara-perkara yang disenaraikan di dalam butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Undang-Undang Persekutuan 1. Kemudian beliau tambah dengan memasukkan seksyen baru, iaitu Seksyen 2A. Ini yang penting. Dengan menjalankan undang-undang jenayah di bawah Seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkaitan hal-hal kesalahan
yang disenaraikan di bawah seksyen yang disebut di atas selain daripada hukuman mati. Maknanya Tok Guru ringkasnya nak minta supaya mahkamah syariah ni yang selama ni bidang kuasa dia 356. 3 tahun penjara tak lebih, RM5,000 tak lebih, 6 kali sebatan tak lebih. Dalam apa jua kesalahan kategori jenayah syariah yang telah pun disenaraikan dalam senarai negeri di jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Apa saja kategori jenayahnya, dia tertakluk kepada 3 jenis hukuman ini sahaja, tak boleh lebih. Jadi kita nak pindah supaya lepas ini mahkamah syariah berhak menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang syariah. Jelas. Dan undang-undang syariah ni refer kepada Al-Quranil Karim lah. Sebab Al-Quran menjadi sumber punca kuasa sebenar yang ditetapkan oleh Allah tentang undang-undang syariah ni ialah Al-Quranil Karim. Jadi Tok Guru minta supaya mahkamah syariah selepas ini boleh menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada undang-undang syariah, kecuali hukuman mati. Maaf, satu lagi, undang-undang syariah berkait dengan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah seksyen tersebut. Maknanya tak termasuk kesalahan mencuri, kesalahan mengampak. Sebab kesalahan mencuri, kesalahan mengampak ni dia masuk di bawah undang-undang sivil. Dia tak termasuk di bawah undang-undang bidang kuasa mahkamah syariah. Satu lagi, tak termasuk hukuman mati. Tak termasuk hukuman mati maknanya tak termasuk hukuman murtad dan hukuman burah yang boleh pergi kepada hukuman mati. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dia sangat simple, sangat mudah. Sekadar untuk menaik dan mengangkat sedikit bidang kuasa mahkamah syariah daripada 356 kepada menepati undang-undang syariat. Apakah undang-undang syariat itu? Itu kita sebut selepas ini dalam mungkin pusingan berikutnya. Dan akhir pengurusi tentang signifikan Akta 355 ni. Cadangan pindaan ini memang perlu dilakukan di peringkat persekutuan, kerana dia adalah merupakan undang-undang persekutuan sekalipun termasuk yang tercatat dalam butiran 1 senarai negeri, dia tetap berpunca kuasanya daripada undang-undang persekutuan ataupun apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tetapi memandangkan ia adalah keperluan perlembagaan, maka adalah suatu yang sangat tidak munasabah jika sekiranya ada pihak membuat satu tanggapan bahawa Akta 355 ni bercanggah dengan perlembagaan. Ini kita akan jelaskan selepas ini bagaimana ianya tidak bercanggah dengan perlembagaan. Sebab mudah je, kalau dia digubah di Akta 355 ni, digubah di Parlimen tahun 65, kemudian boleh pula dipindah tahun 84, dipindah pula tahun 89. Kenapa pula apabila kita nak pindah tahun 2006, dia jadi bercanggah pula dengan perlembagaan? Habis tu yang pindah tahun 89 tak bercanggah, pindah tahun 84 tak bercanggah, digubah tahun 65 tak bercanggah, sampai masa kita nak pindah tahun 2006 timbul pula isu bercanggah. Jadi ini adalah suatu yang sangat mengelirukan lah. Jadi saya lihat bahawa ini adalah merupakan satu sikap yang cuba dimainkan oleh golongan tertentu, mengelirukan masyarakat dan cuba nak mencetuskan resah terutamanya di kalangan non-Muslim terhadap cadangan pindaan Akta 355. Jadi saya berhenti setakat itu dulu untuk pusingan pertama, dan kita akan bertemu selepas ini dalam pusingan berikutnya. Wallahu a'lam.